Pengundi di Don Air Kuning yang mendapat peluang menunaikan umrah atau haji dinasihatkan tidak menangguhkan ibadat tersebut hanya kerana mahu mengundi pada 26 April ini. Naib Pengerusi Satu Parti Amanah Negara Amanah Kelantan, Cai Ibrahim Mohamad berkata, peluang mengerjakan haji melalui tabung haji adalah tertakluk kepada tempoh pendaftaran kecuali jika memilih untuk menunaikan haji secara swasta dengan kos yang tinggi. Maknanya, jika seseorang menolak tawaran mengerjakan haji semata-mata kerana mahu mengundi dalam PRK, maka peluangnya untuk mendapat tawaran semula mungkin agak tipis dan terpaksa menunggu beberapa tahun lagi. Amat rugilah jika peluang mengerjakan haji ditangguhkan kerana sentimen politik. Kalau tanya Ambo suruh pergi haji dulu. Siapapun yang menang dalam pilihan raya tidak memberi apa-apa mudarat kepada Islam dan umatnya. Ambo yakin sekadar beberapa orang meninggalkan urusan mengundi dalam pilihan raya bukan satu mudarat kepada umat Islam sehingga mereka terpaksa membatalkan tuntutan Islam yang lain.